Salah. Nama dia laksa goreng. Dia makan nasi sambil menitiskan air mata. Sebab teringatkan memori lama. Perlis ni sebenarnya memang ada banyak sangat tempat yang hidden gem yang kita tak sangka bahawa tempat tu kita boleh makan. Ingatkan Balai Raya. Rupanya kedai makan antik. Nama kedai ni Ngulang Kopitiam. Dia bukan setakat kafe hipster yang buat-buat klasik, tapi dia memang dengan barang klasik dan juga menu klasik. Saya first time jumpa sepanjang 25 tahun saya hidup. Yang ini, nama dia nasi rendang. Mana rendang dia? Bukan. Rendang tu kalau dalam bahasa Perlis, maksud dia goreng. Jadi, ini menu masa kami kecil-kecil dulu waktu zaman Malaysia dijajah oleh British dan juga Jepun. Waktu zaman komunis dulu. Mak-mak kami masak macam ni. Nasi tu dia goreng menggunakan bekas goreng ikan. Sebab dulu minyak kita tak banyak, barang dah limited kan. Jadi goreng nasi tu makan dengan ikan goreng. Yang ini nama dia kuih tiaw goreng. Salah. Nama dia laksa goreng. Laksa biasa kita makan dengan kuah, tapi yang ini laksa tu anti tu atau makcik tu ataupun akak tu tadi, dia mengexplain kepada kami bahawa ini adalah resepi yang rare. Laksa goreng. Dan ini pula ialah laksa nyonya yang dibuat oleh seorang nyonya. Jadi macam ni bentuk dia. Mungkin macam laksa apa ni? Kejap lagi kita test. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try dulu laksa goreng. Rasa dia sangat lain. Dia bukan rasa macam kuih tiaw goreng tu. Dia ada rasa pedas yang kuat dan juga masam-masam manis macam tu. Ini yang paling mahal. Sebab menurut makcik tadi, ada customer dia datang daripada Penang. Dia makan nasi sambil menitiskan air mata. Sebab teringatkan memori lama. Sebab sekarang ni tak ada jual dah. Mak-mak kita, nenek-nenek kita je masak macam ni. Rasa macam mana? Saya pun tak tahu nak explain. Dia rasa macam laksa asam yang ada rasa lemak. Kedai ni dia buka 7.30 pagi sampai 3 petang. Dia cuti hari Selasa dan Rabu. Ini memang betul makanan yang saya rasa sepanjang 25 tahun saya buat channel makanan, saya tak pernah lagi jumpa menu macam ni. Menu yang bukan gimmick. Ni bukan gimmick ni. Ini memang betul-betul masak dengan hati. Masa kecil-kecil, saya kat Australia, mak saya masak macam ni.